nak buat bisnes kereta sewa kena ada lesen ke? Okey, saya banyaklah dapat mesej daripada kawan-kawan, dia tanyalah, nak buat bisnes kereta sewa ni kena ada lesen ke? Okey, sebenarnya kalau you nak buat bisnes kereta sewa memang kena ada lesen. Cuma nak buat tu tak mudah lah dan kos dia sangat tinggi. Okey, yang pertama you kena daftar syarikat sediaan bahan. Dan kos untuk daftar syarikat ni dalam 4,000 ke 5,000 ringgit lah. Okay, so syarikat ni dia kena ada modal berbayar 200,000. So kalau you nak buat bisnes kereta sewa dekat bandar, kena ada modal berbayar 200,000 lah. Okay, syarikat ni dia kena ada pejabat. Okay, so you kena sewa lah pejabat, dan pejabat ni dia tak boleh kongsi dengan mana-mana bisnes. Okay, so bila dah ada benda tu, so you boleh mohon daripada Kementerian Pelancongan. So nak mohon tu dia tak mahal, cuma kadang-kadang you tak tahu cara apa semua kan, nak kena buat proposal apa semua. So ada company dia akan gunakan konsultan lah untuk tolong buatkan, tolong mohonkan untuk dia. So kos untuk mohon ni dalam 15,000 lah, kos upah untuk mohon. Tapi kalau you boleh mohon sendiri boleh je kan. Okay, so kalau permohonan you tu lulus, so pihak Kementerian Pelancongan dia akan keluarkan surat lah lulus. Tapi ada syarat lah. So you kena pergi kursus dia. Kalau dulu kursus pelancongan, you kena pergi, satu orang kena bayar 750 lah. Okay, lepas tu you kena jadi anggota Persatuan Pelancongan. Tak kisahlah MATA ke, Bumitra ke, Car Rental Association Malaysia kan. So kalau dulu untuk jadi anggota yuran dia 250, tapi baru ni saya jumpa sebenarnya kawan dia baru dapat lesen. Untuk daftar jadi ahli persatuan tu kos dia dalam RM1,500 setahun. Okay, so bila dah dapat lesen tu, barulah you boleh beli kereta under company, dan you mohonlah permit daripada kalau dekat Semenanjung you kena mohon dekat Agensi Penguatkuasaan Awam Darat APAD. Kalau Sabah Sarawak you kena mohon bawah Kementerian Pelancongan lah. Okay, so dah dapat permit tu, you boleh pergi JPJ lah daftar kereta you tu untuk buat kereta sewa kan. Okay, so kereta ni setiap tahun bila you nak renew dia punya road tax insurance, you kena hantar Puspakom. So biasanya bila hantar Puspakom, kalau you sendiri hantar, biasanya lah memang akan gagal lah, kecuali you pakai runner dia, baru lulus kan. So dekat situ kos pada you lah. Okay, so macam orang yang nak buat bisnes kereta sewa, dia terpaksa keluarkan modal yang besar. Daftar sediaan bahan kan, nak kena ada modal berbayar 200,000, nak kena ada pejabat, lepas tu nak kena beli kereta under company, nak kena beli insurans. Insurans untuk kereta sewa, insurans ni dia 10% daripada harga kereta. Kalau kereta tu harga 40,000, insurans dia setahun 4,000. Okay, lepas tu nak bayar Puspakom lagi. So terlalu banyak kos yang dia nak kena tangguh. Okay, kalau dia boleh follow pun, dia tidak kompetitif kan. Macam penyewa, pelanggan, dia nak cari yang murah. So dekat luar sana ada banyak platform-platform kan, macam Trevo, macam Soka, macam e-hailing apa semua. So pelanggan ada pilihan yang lebih murah. So macam dia orang ni nak follow segala peraturan ni, kos terlalu tinggi. So dia nak sewa murah tak boleh. So dia tak kompetitif. So end up dia orang ni daripada dia follow saja benda ni, baik dia buat secara illegal lah. So yang penyewa ni pula, dia duk ingat bila buat kereta sewa kau ada lesen, tapi nak ada lesen kos tu terlalu mahal, tak mampu. Dia orang pun, penyewa pun tak mampu nak bayar segala kos ni kan. So itu yang jadi banyak orang dia buat bisnes kereta sewa secara illegal, tak ada lesen pun semua kan. Okay, so bila ada masalah, itulah yang nak claim insurans tak boleh apa semua kan. Sebab apa? Dah jadi tak betul. So saya minta lah, mungkin pihak Menteri Pengangkutan ke, Menteri Pelancongan ke kan, agensi-agensi yang berkenaan kan, kena tengok balik lah benda ni kan. Sebab apa? Kalau macam orang yang nak buat ni, dia buat secara tidak sah. So macam JPJ, macam Agensi Penguatkuasaan Awam Darat, Kementerian Pelancongan, dia nak kena buat apa, kena saman, kena tangkap, kena sita. Jadi kerja lah. Yang kawan ni memang nak buat, nak follow tapi tak mampu. So mungkin pihak kerajaan lah tengok balik. So kalau boleh kurangkan kos-kos yang tak perlu lah. Macam perlu ke daftar syarikat sediaan bahan? Mungkin boleh daftar PLT saja kan. Perlu ke ada pejabat? Sebab sekarang ni berniaga kat rumah pun boleh kan, tak payah ada pejabat kan. Lepas tu Puspakom kan, so pemudahkan benda ni. Sebab apa? Terlalu banyak birokrasi. Insurans, kalau macam pihak kerajaan dia cakap okey, kereta persendirian pun boleh buat, tapi dengan syarat kenalah ikut peraturan-peraturan kena hantar Puspakom semua. So kalau kerajaan benarkan benda ni, insurans pun mungkin boleh jual insurans khas untuk kereta sewa lah. So bila insurans dia boleh jual dalam volume yang banyak, so kos tu rendah lah. So bila macam pengusaha kereta sewa ni, dia kos tu dia boleh turun.
So dia boleh lah offer harga yang rendah pada pelanggan. Pelanggan pun boleh lah sewa kereta dengan semua follow. Kan. Yang syarikat yang kecil-kecil ni kan, dia pun boleh support juga syarikat yang besar-besar ni. Syarikat yang besar apa semua, okey, dia orang boleh kerjasama lah, boleh jadi ejen apa semua. So syarikat yang besar ni pun boleh support juga yang kecil. So masing-masing buat duit lah. Alright. So saya harap lah benda ni you faham. Saya bukan nak lawan siapa-siapa, cuma mungkin kena tengok lah, supaya yang nak buat ni pun boleh buat, dan kerajaan pun dapat duit, yang pelanggan ni pun dia dapat servis yang bagus, dia punya terjamin, tidak ada penipuan apa semua. So masing-masing buat duit lah. Alright. So saya ingat lah, benda ni tak ada siapa yang tengok dan tak ada siapa yang berani suarakan. So mungkin Menteri Pelancongan ke, Menteri Pengangkutan ke tengok balik, and then mungkin boleh propose supaya semua orang boleh cari makan, boleh rancakkan ekonomi negara dan boleh menyumbang lah kepada cukai. Alright, so saya harap video ni membantu. Like, follow, komen dan share supaya semua orang boleh dapat manfaat daripada video ni. Boleh.